Gaji Tech Malaysia dah potong Jepun? Ya, Jepun. Tapi bukan semua level. Untuk jawatan kanan dalam teknologi, Malaysia dah setanding. Malah ada yang lebih tinggi. Kenapa jadi macam ini? Di bawah Strategi Semiconductor Nasional, Malaysia menarik lebih banyak pelaburan dalam semiconductor dan AI. Bila industri berkembang, syarikat mula berebut talent. Dalam kajian Hayes melibatkan lebih 13,000 profesional, 30% pekerja di Malaysia dapat kenaikan gaji lebih 6% berbanding negara lain. China 20%, Hong Kong 19%, Singapura 18%, Jepun 14%. Dan kesannya bukan setakat di peringkat atasan. Bila permintaan naik, gaji di peringkat pertengahan dan seterusnya ke peringkat bawahan turut meningkat. Sebab itu di bawah strategi ini, kita sasarkan latih 60,000 jurutera tempatan untuk isi permintaan yang semakin tinggi. Peluang dah ada. Soalannya, kita dah bersedia nak rebut peluang ini atau tidak?